Hai, ini Abdullah. Abdullah merupakan seorang murid tahun 6 yang cuba untuk berubah menjadi murid yang baik. Adakah perubahan Abdullah berjaya? Mari sama-sama kita saksikan. Asal awak kacau saya? Alah, saya gurau dia. Macam mana saya nak minum? Ayah awak lah. Aduh, macam mana saya nak minum? Alah, awak ni boleh je risau balik. Aku nak ambil air. Awak berdua! Alamak. Apa yang awak buat kat sini? Sampai tumpah air. Tadi saya isi air. Lepas tu Najidi tolak saya. Hadir, awak kena jadi murid yang baik. Dengar cakap cikgu, jadilah murid yang baik lagi cerdik. Faham? Faham cikgu. Bila awak jadi anak yang baik, awak akan menyenangkan ibu bapa awak satu hari nanti. Janganlah awak jadi murid yang nakal. Mulai daripada hari ini, awak kenalah berubah sikap awak. Faham. Betul juga Cikgu Faik kata tadi tu. Saya mesti berubah. Menjadi murid yang baik lagi cerdik. Bangun! Selamat pagi, Cikgu Faik. Selamat pagi Cikgu Faik. Selamat pagi, semua duduk. Terima kasih Cikgu Faik. Apa yang pelik, Cikgu? Cikgu tengok pagi ni Abdullah hadir semangat betul. Wah, buku dah susun atas meja. Ui, meja pun dah tak bersepah dengan sampah lagi. Bagus Abdullah hadir, bagus. Okey, baik kelas. Hari ini kita nak mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey, semua sekali. Ada tak bawa duit RM1? Okey, kalau ada, keluarkan. Baiklah, apa yang kamu nampak dalam duit RM1 ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Saya tahu Cikgu. Ada gambar bunga raya kan Cikgu? Ini bunga raya kebangsaan negara kita kan Cikgu? Bagus Abdullah, betul. Okey, ada lagi tak? Okey, Ilyas. Cikgu, ada gambar contoh Rahman. Dia betul kita pertama kan, Cikgu? Merdeka! 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 Taklah. Itu Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Baiklah, kamu tengok pada wang kertas tersebut. Nampak tak ada tanda tangan? Itu tanda tangan siapa? Siapa tahu cikgu belanja je makan tengah hari pada bulan Ramadan. Makan tengah hari bulan Ramadan. Boleh ke, Cikgu? Inilah tanda tangan Gabenor Bank Negara. Duit ini kalau dia bernilai RM100 sekalipun, tetapi kalau tiada tanda tangan Gabenor Bank Negara, ia tidak membawa apa-apa erti. Faham kelas? Faham. Okey, baiklah. Cikgu ada beberapa tugasan yang cikgu nak bagi kepada kamu. Okey, cikgu nak semua kamu siapkan tugasan cikgu sampai waktu habis kelas cikgu. Boleh? Boleh. Okey. Oh, macam ni. Kalau aku kaya, aku nak gaya hidup aku berubah. Alangkah indah kalau dah tak susah. Jadi pemilik bukan sewa rumah. Makan tak habis, minum tak sudah. Lamunanku tersentak. Apa yang awak senyum-senyum macam tu? Cikgu. Maafkan saya Cikgu. Tadi saya terbayangkan tanda tangan saya dalam duit ni. Wah, hebatnya cita-cita kamu. Murid-murid, tidak mustahil jika satu hari nanti cita-cita Abdullah dan cita-cita kamu semua akan tercapai jika kamu berusaha dengan bersungguh-sungguh. Cikgu percaya, kamu semua anak-anak yang baik lagi cerdik, mampu untuk melakukannya. Faham tu kelas? Faham.